Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi dari Third Ratus Property Sendirian Berhad. Hari ini saya berada di rumah intermediate yang sangat luas. Okey, so sekarang teka-teki sekarang saya berada di jalan mana? Okey, so sekarang saya berada di Jalan Tiang Seri. Banyak yang orang tahu Tropika, okey? So rumah ini berada di Tropika Bukit Jelutong. Keluasan tanah dia ialah 24 kali 98 lebih. Panjang kan? Tak banyak unit yang berpanjang macam ni tau. Bangunannya agaknya 2,800 sampai 3,000 macam ni. Owner dah buat extension sini sana. Okey, ikut saya sekarang. Saya tunjuk anda orientasi rumah ini. Jom! Sekarang saya kat dalam rumah ini. Semasa anda masuk, anda akan nampak dia satu foyer yang sangat panjang. Okey? Dan dia akan menghadap ke tangga seterusnya. Alright? Rumah ini dia istimewa sikit. Kenapa? Sebab rumah Tiang Seri dia memang ada dua pintu. Pintu kat sini, pintu kat sana. Jadi dia tak mengganggukan anda buat renovasi tau. Anda boleh masuk kat sini atau anda tutup sini, you masuk kat sana pun boleh. So sesuka hati anda dan tengok anda bagaimana buat ubah suaikan carport dia semuanya lah. Okey, anda boleh tengok dia bersiling sangat tinggi ya. Rumah ni dia tak ada buat banyak-banyak plaster ceiling macam ni sebab dia very original. Tapi owner buat ubah suaikan belakang dan depan carport juga. Okey. Okey. Anda boleh tengok dia punya ruang tetamu ni. Sangat luas tau. Dia 24 tapi anda masuk ni dia tak ada macam you feel kan ini 24 kaki. Dia macam 26 kaki. Sebab dia memang tak ada pillar kat sini, tiang kat sana. Okey? Rumah ini dia ada bahagian 1, bahagian 2 dan dapur yang besar. Jom ikut saya sekarang, saya akan jelaskan bahagian demi bahagian. Alright? Okey, sekarang tadi saya tunjukkan ruang tetamu kan. Besar kan? Ini bahagian pertama aja tau. So sekarang saya pergi courtyard je. Banyak orang tanya, Winnie, courtyard ni besar. Nak buat apa ni? Saya tak ada idea tak? Nah, rumah ini dah buat siap untuk anda. Anda tak payah buat apa-apa. Pintar masuk aja. Okey, jom ikut saya. Okey, sekarang kita masuk courtyard area ni. Cantik owner dekor ni. Okey. Ni ruang yang sangat-sangat penting. Okey. So, tengok owner dia tak ada macam tutupkan semua ruang. Jadi dia cahaya matahari masuk lagi tau. Jadi rumah ini sangat-sangat terang. Anda tak payah on light pun sebenarnya. Saya on light pun untuk video. Okey? Tengok luas. Dia sangat-sangat luas tau. Sebab courtyard design ini dia memang besar sampai anda boleh letak satu round table 10 seater tau. Dan tengok atas owner dah tutup jadi hujan tak masuk. Oh, cantiknya macam rumah kampung saya kan. Tingkap-tingkap yang besar macam ni owner import daripada Indonesia tau. Jadi kayu yang sangat mahal. Alright? Kalau kita ada jamuan, kita suka area ni sebab ada area laki-laki duduk sana atau perempuan duduk sini. Kita boleh santai-santai. Ya, kalau buka parti 100 orang I think pun boleh kot. Cakap aja. Okey, you boleh try. Okey. Design ini dia memang ada satu bilik mandi yang sangat besar. Jom saya tunjuk anda ya. Sini dia memang ada satu powder room yang sangat luas. Anda boleh dekor dengan cantik ya. Kalau anda beli rumah ni sangat luas. Jadi tetamu anda tak payah pergi belakang sekali untuk toilet.
Sini tengah-tengah sudah ada Tengok. Sesiapa yang suka dekor dengan courtyard, rumah ini sesuai untuk anda. Okey, dia punya courtyard besar ya. Owner dah turnkan jadi second hall. So anda boleh betul-betul gunakan space ini. Selain daripada hanya letak pokok ke, letak fish pond ke, memang boleh jadi ruang tetamu kedua. Okey, sekarang saya nak highlightkan belakang je. Ini bahagian ketiga. Ya, owner dah buat macam open concept tau. Okey, sekarang jangan cakap banyak, ikut saya tunjuk anda sekarang. Okey, selepas ruang tetamu kedua, kita masuk ruang makan lah. Okey. Originally ruang makan ni tak besar, okey. Tapi owner buka dinding yang di sebelah dapur sini. Jadi dia macam satu, join indah lah area ni. So semasa anda bawa kopi-kopi kat sini, boleh berbual-bual santai-santai dengan kawan-kawan atau family member yang duduk di ruang makan sini. Dah siap masak, sidang saja kan? Alright, dia sangat besar dan ceiling dia tinggi juga. Okey. Ini sebahagian kecil. Dapur saja. Dapur besar kat belakang lagi tau. Okey. Satu benda saya mesti highlight ni, rumah ni dia tak ada split level tau. Kalau anda ada elderly dalam wheelchair ke, senang. Terus saja masuk, tengok lantai dia. Saya show you Terus sampai bilik belakang. Sekarang saya nak highlight bilik belakang. Bilik ini sebenarnya kat belakang ni dia tak ada bilik yang sangat besar ke atau kecil tau. Tapi owner dah ubah suaikan area ni jadi satu bilik tetamu. Bilik tetamu ini sangat luas. Sampai you tengok dia letak queen bed pun area sini besar lagi tau. So anda sebenarnya boleh buat built-in cabinet atau letak queen bed. Kalau anda ada mertua-mertua yang dah tua nak duduk dengan anda, memang ada satu bilik yang besar untuk mereka. Okey? So senang saja, sini ada satu sliding door, dia boleh keluar. Belakang ada satu bilik mandi yang sangat besar. Alright? Kalau dia lapar, dia nak pergi depan makan, keluar saja pintu depan sudah ruang makan. Tepi saja sudah dapur. Kan senang? Okey, jom. Sekarang saya nak highlightkan dapur yang sangat besar ni. Okey, kawan-kawan. Banyak area saya dah highlightkan. Sekarang saya nak highlight dapur dia. Banyak unit di Tiang Seri sini atau Tropika, dia memang ada dapur yang sangat kecil, sempit lah, L-shape lah. Tak tahu nak bagaimana buat kerja. Tapi owner ni dah membesarkan dapur area dia jadi very very usable. Sampai tengah-tengah ada satu island lagi tau. Jom, ikut saya tunjuk anda sekarang ya. Ceng. Sampai owner buat satu sliding door yang sangat besar. Kalau anda nak tumis-tumis barang, makan-makan masak besar, bolehlah tutup pintu sliding door ni. Jadi asap-asap tak masuk lah. Kari-kari bau tak masuk lah. Okey? Anda tengok sangat luas tau. Anda boleh cuci kat sini, siap sedia, masak kat sana. Lagipun ada tempat untuk owner letak washing machine. Periuk-periuk semua letak sana. Senang untuk ambil, tak payah simpan-simpan. So, tengah-tengah memang ada satu island yang macam ni. Pagi-pagi bersarapan kat sini, senang aja makan dan cuci terus. So, area belakang ni bolehlah kita letak macam buat kuih muih ke, raya dah sampai kan. Perlu area untuk buat kuih muih. Okey. Belakang je lah dah extension. So, biar saya tunjukkan extension area.
inilah belakang extension area. Jadi owner letak barang-barang, buat itu rack ya. Boleh tinggi, dia punya ceiling sangat tinggi ya. Okey, sampailah toilet. Sini memang ada satu toilet yang besar. Jadi owner alihkan satu toilet belakang sekali lagi. Okey, anda boleh tengok dia sangat luas. Ya, untuk bilik tetamu yang tadi saya cakap, dia memang senang. Okey. Belakang rumah macam ni lah. Bersih. Okey. Dapur yang sangat luas. Okey kawan-kawan, kita dah kunjung siap tinggal bawah. Banyak area guys, Winnie dah tunjuk ya. So sekarang kita pergi tingkat atas. Tengok apa istimewa tingkat atas Tingkat atas dia memang ada 3 bilik. Master bedroom yang sangat besar. Lagipun dia ada satu balcony yang sangat besar tu. Okey, jom ikut saya sekarang. Saya tunjuk orientasi tingkat atas. Jom. Okey kawan-kawan. Sekarang saya kat tingkat atas ni. Excited sangatlah nak beritahu anda orientasi tingkat atas ni. Dia memang ada satu master bedroom yang sangat besar ke depan dengan balcony yang sangat besar. Belakang ada 2 bilik lagi dan dah extension lagi besar. Okey, jom ikut saya sekarang, saya tunjuk anda orientasi tingkat atas. Okey, inilah tangga yang tadi saya naik. Banyak orang katakan, Winnie, Tropika punya tangga dia tinggi terus. Tak, dia tak sebenarnya dia tak letih tau. Sebab dia memang ada satu area yang rest besar macam ni. Lepas tu kita baru naik. Berapa step saja dia ada resting area. Okey, dia sangat luas tau. For 24 punya rumah jarang ada 4 kaki punya besar luas tangga dia. Okey? Jom sekarang kita naik ya. Ceng. Inilah ruang keluarga. Ruang keluarganya sangat besar. Anda boleh letak L-shape sofa macam ni juga. Okey, selain daripada ni dia memang ada satu lorong kecil boleh masuk master bedroom. Inilah privacy sikit kan. Alright, jom. Okey, dia memang sangat tinggi ya. Kamera naik lagi tak sampai. Jom. Sangat tinggi ceiling dia. Jadi tingkat atas dia memang tak panas. Lagipun dia very airy tau. Tengok tangga-tangga, tengok tingkap-tingkap macam ni. Okay, dia custom made daripada Indonesia. Kayu ini solid wood tau. Okay, jom kita boleh nampak siapa kat bawah. Hello, siapa yang duduk kat bawah? Tengok dia tak panas sebab owner dah buat ventilation macam ni. Tingkat atas dia punya cahaya matahari masuk rumah. Jadi tingkat atas ni dia sangat terang. Sangat-sangat terang. Okey? Inilah seluruhan luang-luang tingkat atas. Kita tak masuk bilik lagi tau. Dah sangat-sangat luas. Okey? Anda boleh tengok lantai dia. Owner pun jaga tau. Anda polish balik saja. Repair sikit, sudah boleh pakai. Jom kita masuk master bedroom. Okey, kita dah sampai bilik utama. Bilik utama ini serupa saiz dengan bawah punya ruang tetamu. Besar tau. Rumah tengah macam ni, dia ada bilik yang sangat besar. This is bilik utama. Okey, anda nak beli custom made punya bed pun boleh. Beli aja. Dia memang cukup luang dia. Alright? Okey, jom. Sini ada satu area yang sangat besar. Kita panggil balcony. Owner buat extension keluar. Alright? Buka. Tapi sekarang kita letak barang lah. Cemented punya. Betul-betul punya ya. Okey? So anda boleh check ceiling dia tak ada bocor sini sana Orang takut katakan tiang seri punya rumah kadang-kadang dia bocor sini sana. Rumah ni tak ada Memang tak ada. Okey, sangat luas. Jom saya tunjuk dia
master bilik punya toilet. Okey, dia macam design balani tau. Dua pintu boleh buka. Okey? Dia masuk. Area dia luas, sangat-sangat luas. Okey? Sampai owner boleh letak kabinet kat tepi pula. Okey. Inilah bilik utama rumah ini. Macam bilik banglo Dia sangat besar. Alright. Okey, kita dah siap kunjungan tingkat atas punya bahagian depan. So kita ada bahagian belakang lagi tau. So saya tunjuk anda orientasi dua bilik kecil ni. Dia bukan bilik kecil tau. Owner dah buat extension sampai belakang. Dahsyatnya dia ada space untuk letak barang lagi. Jom. Winnie suka tunjuk tengah-tengah dinding macam ni. Kenapa? Teka-teki sikit. Kalau anda ikut episod-episod saya, pernah Winnie jelaskan kenapa kamera saya suka letak kat tengah-tengah macam ni. Sebab ini bilik bergambar. Okey, jom kita masuk satu lagi. Nanti saya tunjuk anda kemudian. Bilik ini sangat besar, sangat panjang sebenarnya. Okey. Ceiling dia sangat tinggi. Bilik ini ada plaster ceiling lah. Okey. Anda boleh letak queen bed yang besar macam ni tau. Lagipun dia ada almari dah siap sini. Okey. Saya perlu tunjuk anda ialah extension area ni. Dahsyat. Originally dia sampai macam sini lah. Ya. Tapi owner buat extension sampai belakang. Sini agaknya ada 10 kaki lah macam tu. Extension keluar dan sampai sini owner boleh letak barang-barang. Okey? Kalau anda ada barang-barang banyak kat rumah, area ini amat sesuai. If not, anda boleh letak satu walk-in wardrobe lah. Bilik ini dia memang attach dengan toilet sendiri. Anda boleh tengok toilet dia luas juga. Dia bukan macam sempit-sempit punya area ya. Okey? Jom kita ada bilik kedua lagi kat belakang sini. Kat tepi sini. Jom. Ini bilik yang last kali. Jadi sama saja tapi owner letak double decker lah. Anda boleh letak double decker kat sana atau double decker kat sini juga. Ada satu L shape punya bilik pun boleh. Sampai dia luas sampai owner boleh letak 2 table untuk anak-anak. Area belakang ialah extension. Jom saya tunjuk anda berapa dalam extension ini. Okey. Dia sangat luas sampai L shape kat belakang. Wow, owner boleh letak barang, boleh letak rack macam ni tau. Extension yang mahal. Kalau extension dah siap, anda boleh ubah suai sampai jadikan usable area dan anda punya design lah. Ini ialah tipe toilet. So toilet dia sama, ya? Sama. Okey kawan-kawan, kita dah siap kunjungan tingkat atas. Biar saya pergi bawah buat satu rumusan untuk anda semua dan kita sebagai pengingatan apa yang kita dah kunjung tadi. Banyak bahagian kan? Tapi saya buat rumusan sekarang lah. Tunjuk anda sekali lagi. Okey? Jom ikut saya sekarang. Jangan pergi mana-mana. Jangan pergi mana-mana. Okey? Ikut saya sekarang. Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi Director Ratus Property Sendirian Berhad. Okey, kita dah siap kunjungan hari ini. So sebagai rumusan, rumah ini berada di Tropika Bukit Jelutong. Keluasan tanah dia ialah 24 kali 98 lebih. Bangunan dia agak 2,800 sampai 3,000 macam ni. Dah buat extension sini sana. Okey, carport dia besar sampai anda boleh letak 4 kereta. Okey, kunjungi sekali lagi video ini. Kalau rumah ini sesuai untuk anda dan sekeluarga anda, tolong hubungi saya. Winnie 017-298-1800. Saya akan uruskan visiting rumah ini untuk anda dan sekeluarga anda. Klik YouTube channel saya sekarang. Klik lonceng itu untuk notification. Saya akan notify anda kunjungan-kunjungan yang akan datang. Kita jumpa lagi ya. Koai rumah ni. Rumah ni koai ya. Koai. Bye.